Ini kita bersama dengan si Bulus, kita nak melihat kepada teknik dandanan sebab sebagai lelaki-lelaki yang sebelah tu hanya bagi makan, yang ini hanya menjaga saja. Tapi untuk mendandan ni bukan kita lah. Ya, mungkin wanita ni ada naluri tambahan lah untuk menjiwai kucing ni. Ya. Dan bersama dengan Dr. Nur Syazana Muhammad Sharif, lebih kepada kita panggil peminat dan juga pemilik lah. Okey, dan juga bersama dengan Siti Nurul Baiti. Ya. Muhammad Nurul Baiti ni simbolik kepada rumah kan. Memang menjadi rumah cinta lah pada kucing. Tu dia dah bagi terus. Okey, baik. Depan tadi ini yang bunga tadi. Ni bunga. Bunga berusia setahun. Okey, kalau kita sebut tentang grooming ataupun dandanan ni, apa lagi yang tak lengkapnya ataupun macam mana penjagaan asasnya? Secara basically tujuan grooming ialah untuk memastikan kebersihan kucing itu sentiasa dalam keadaan baik. Okey. So setiap kucing dia ada dia dalam grooming tu ada beberapa proses yang kita kena lakukan lah. Okey. Dan paling penting ialah untuk memastikan kita panggil body checking tu kita lakukan dahulu sebelum kita buat proses pada grooming. Kekerapan macam mana? Kekerapan untuk grooming ni sebaiknya sebulan sekali. Dan umur kucing yang paling minimum yang boleh kita start buat grooming ialah 2 bulan dan ke atas. 2 bulan dah boleh. Lepas 2 bulan baru boleh lah. Betul. Tapi paling penting ialah kucing mesti sihat. Selera makan macam biasa. Apa indikator dia sihat tu? Kucing tak ada sesama, suhu tak dia ada betul, tak ada demam, selera makan okey, aktif macam biasa dan orang kata dia pembuangan buang air besar, buang air kecil tu semua nampak. Saya pernah hantar kucing saya dan dipulangkan balik. Kita tak boleh, kucing tengah tak sihat, tak boleh didandan lah, tak boleh di-groomingkan. Okey. Baiti kan? Okey, boleh tunjukkan kami sekiranya macam kucing ni Ahmad lah yang hantar, Cik Ahmad yang hantar. Okey. Apa yang akan dibuat untuk tengok dulu, checking dulu? Okey, so first is kita orang akan check telinga dia dulu. So kalau tengok dekat sini memang kotor lah. So it's either dia ada earmite ataupun earwax biasa je. And then baru kita akan go through satu-satu dekat skin dia untuk tengok. Sebab bila kucing bulu tebal, bahagian dalam tu yang kita susah nak nampak. So biasanya waktu mandi tu baru akan nampak lah. Tengok secara teliti lah ya semua tempat. Betul. Kita akan go through semua the whole jadi body dia. Jadi mandian pun ada dia punya jadual lah. Betul. Seeloknya betul? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Minimum lah. Okey, alatan tu banyak juga. Okey, kemudian teruskan Baiti. So kalau dah settle body check dia, first is kita akan potong kuku dulu. Potong kuku ya kucing? Potong kuku, betul. Dia sebab apa, dia orang punya kuku ni akan cepat panjang. So every 2 weeks macam tu memang kena potong. Kalau tak dia akan makan dekat dalam isi lah. Jadi itulah macam mana nak menyantuni ni, nampak macam sopan juga kan. Dia baik, dia dah biasa. Kucing yang agresif macam mana pula? Dia lahir-lahir dah dekat rumah ni. Kalau tengok jugalah sebab kucing dia banyak behaviour. So kalau environment kat situ banyak bau kucing, so dia akan tukarlah. Doktor, macam mana memilih groomers ni? Adakah mereka juga perlu menjadi seorang pencinta kucing? Betul, itu syarat wajib. Oh ya? Yes, dan kalau boleh dia ada kucing dekat rumah. Sometimes ada pencinta kucing tapi tak ada beli kucing dekat rumah. Betul. So it's quite difficult for them untuk memahami behavior kucing itu sendiri. So betul-betul kena sayang. Betul. Dan paling penting confident level pada groomer kita. Sebab kucing boleh merasai orang yang memegang dia. Kalau orang tu takut, kucing pun akan takut. Kucing pun tak nak dia. Sebab tu kalau kucing garang, usually kita bagi groomer yang dah lama, yang senior, lebih confident. Sebab kalau groomer baru, dia pun nervous. So kalau kucing garang, nanti takut kucing tu lagi. Kalau boleh saya nak tanya dengan bunga, apa bunga rasa bila disantuni oleh Nurul Baiti ni kan? Cakaplah bahasa kucing. Pakar bahasa. Jadi dah berapa lama kali lakukan Baiti ni? Bersama dengan kucing? 5 tahun dah. 5 tahun dah? 5 tahun dah. Saat mula jatuh cinta sebab? Kenapakah memilih career sebagai groomers ni? Sebab PKP lah. Basically sebab PKP lah. So bila tak ada job and then that time Catwell je yang ambil. Tapi sebelum tu berbeza tak sebelum PKP dan ketika? Berbeza. Jadi macam mana boleh jadi sayang yang melampau tu? Teliti. Bila kita dah masuk hari-hari jumpa, makin lama benda tu develop lah. Betul. Sebab macam kita mungkin lelaki, ada tak groomer yang lelaki? Ada. Dia orang lagi extra. Kalau groomer lelaki sebenarnya lagi extra. Sayang dia. Oh ya? Betul. Dia lebih attached lah. Lagi manja. Soalan yang mungkin saya kira ramai juga yang akan tertanya-tanya juga. Okey, sebab antara selain daripada kita ada bunga, ada apa nama yang kucing-kucing yang lain tu? Terutamanya
yang ke atas tu, yang blue tu? Yang putih tu namanya lofa. Lofa? Lofa. 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 Okey, Lofa. Yang sebelah dia nama violet, itu golden, itu blue, British short hair. Yeah. Bawah golden, namanya Akira, dan ini Norwegian. Akira? Betul, yang bawah Okey. sana. Yang ini ialah Norwegian cat, Jojo. Jojo. Akira tu bapa kepada bunga ni lah. Betul. Okey. Induk dia. Itu soalannya mungkin sebab ini adalah baka-baka yang premium ya, yang import yang kita tahulah memang orang berlumba-lumba untuk menjaga. Betul. Tapi yang baka-baka jalanan yang biasa tempatan yang apa semua, adakah perlu juga didandan sebegini? Ya, semestinya. Sebenarnya lofa tu ialah domestik. Oh, domestik. Domestik long hair. Okey, ya. So bila kita jaga dengan baik, dia nampak macam dah kucing breed. Subhanallah. Sebenarnya tak kisah breed ataupun domestik, kita wajib jaga dia seperti sebaik mungkin lah. Sebab kucing ni kebanyakannya memang duduk dalam rumah. Okey. So bila duduk dalam rumah, first kita yang dah kahwin, ada anak. So kebersihan kucing sebenarnya paling penting. Lagi sangat penting. Yes, kalau untuk ibu Sebab mungkin pengandung. ada yang alahan kan. Betul. Okey. Ini kalau ikutkan satu sesi berapa lama? 2 ke 3 jam untuk Lama juga, seekor lah. Ya. Sebab diorang mandi kan. So proses kering tu yang ambil masa terlalu lama lah. Sebab ada setengah kucing dia tak boleh tipu yang lama kan. Dia Betul. mengelak kemarkan macam mana nak kendalikan tu. Kalau kucing short hair selalunya dalam masa 45 minit ke 1 jam. Tapi kalau kucing untuk yang long hair, dia itu yang ambil masa ke 1 jam 30 minit. Okey. Tapi kalau ada kucing yang kita nampak panik, kita dalam grooming ni dia ada beberapa proses kan. Okey. Basic cleaning, mandian dan proses pengeringan. Waktu proses pengeringan tu ada 2 jenis lah. Either kita blow dry macam biasa ataupun kita letak dalam box. Yo je. Yes, dalam Yang ni box memang tu, dah siap kan? betul. Tu nampak macam betul-betul bersih. So bila yang Okey. dah kering tu baru kita akan sikat. Okey, baik. Doktor, tadi sambil-sambil tu kita ada tunjukkan juga ini contoh telinga yang dah dibersihkan je. Betul. Berarti memang proses ni memang perlu cantik sebegitulah. Betul. Kalau tak awak takkan puas hati lah ya. Betul. Sebab as cat parent sendiri pun dia nak anak dia betul-betul bersih. Betul sebab kita akan check betul-betul lah kan. Ya. Okey, selain itu juga mungkin kongsikan pemakanan ya. Makanan yang berkualiti ini menyumbang kepada kesihatan kucing. Betul. Untuk kucing, kita tahu dia ialah haiwan carnivore sebenarnya kan. So bila kita bagi makanan kucing, kalau boleh kita tengok pada plastik, pada dry food kan. Kita kalau boleh kita minta dapatkan yang 99.9% meat. Okey. Iaitu daging, bukan yang ada banyak vegetarian ataupun sayur, sebab kucing memang perlukan daging. Betul. So tapi kita kena tahu juga setiap kucing dia sangat sensitif. Ada kucing boleh makan jenama A, Betul. ada kucing boleh makan jenama B. Betul. So bila kita nak try perubahan pada pemakanan, apa yang penting ialah kita kena try untuk at least seminggu dulu. Betul. And apa yang kita kena monitor, first tengok kucing itu sendiri. Okey. Adakah dia punya fur ni banyak gugur? Okey. And then dia punya buang air besar, adakah solid macam biasa betul. ataupun ada perubahan? Betul. Kalau ada Okey. perubahan jadi cair, bermaksud dia tak sesuai. Tak ngam lah tu kan. Betul. Dia glowing ke tidak kan. Betul. Kucing pun dia nak glowing juga. Petri. Sambil itu kita nak kongsikan Cat Fashion Week yang akan bermula dengan segmen khas dalam Nona di TV3 setiap had jam 2 petang mulai 29 Jun sehinggalah 17 Ogos nanti. Okey, ada juga kapsul eksklusif lah setiap Ahad malam jam 7.50 bermula 27 Julai dan kemuncak pentas akhir Cat Fashion Week pada 17 Ogos 9 malam di TV3. Anda boleh saksikan Cat Fashion Week, sebuah program fashion bertemakan kucing mencari si bulus dan tuannya yang paling bergaya, miau menyala, gaya membara. Miau macam mana dia? Miau. Sebab itulah kita bawa kucing-kucing ni datang. Okey. Jadi kalau pertandingan kan, pernah masuk pertandingan tak? Oh, Belum lagi? Belum lagi. Doktor tidak lah, doktor tidak. Tapi sebenarnya saya nak puji tau, siapa Lofa tu? Lofa. Saya ingat memang baka luar. Tapi apabila maksudnya domestik punya baka pun, baka tempatan ni kalau dijaga dengan betul pun boleh sebegitu doktor. Ke sebab kacukan ni? Tak, dia memang domestic long hair. Long hair tau. Ni kucing yang awak bagi makan tu lah. Kalau dijaga betul-betul. Jaga jadi macam ni. Itulah glowing tu, glowing. Sebab Lofa ni artis kot. Dia artis di kalangan kucing. Dia macam konsep tu Fetri. Apabila dijaga di tangan lelaki yang betul, glowing lah. bersinar ya. Bersinar. Lepas tu dia menyala dan juga membara Lofa ni. Okey. Ya. Okey dan Ada Jojo, Golden. Ini contohnya yang dah dijaga dengan baik. pengalaman Baiti jaga kucing yang memang kena dalam
pendingin hawa sepanjang masa kan? Macam mana pula? Kan lebih sukar? Tak, Sebab dia sensitif ke macam mana? Tak, sebab kucing bila keadaan tu sejuk, diorang behave je. Dia lagi suka sejuk lah? Ya, betul. Sebab kita orang pun memang kucing-kucing yang kat sini semua 24 hours aircon. Doktor. So, bila kita bawa keluar daripada kawasan aircon, mulalah dia start sesama. Macam tu. Kucing betul Kucing betul. Memerlukan kepada tumpuan betul. Betul. Sebab kalau kita perasan, Malaysia kan ada perubahan cuaca kan? Betul. Panas, hujan. So bila panas, kalau perasan kucing kita akan dia punya bulu gugur, dia lebih tidur. Itu bermakna yang dia pun panas ataupun dia banyak menjelikan lidah. So maknanya mereka dalam keadaan panas. So that's why kalau kita ada kucing kat rumah, kena jugalah buka aircon sementara waktu panas tu. Padahal kita ni tak nak aircon ni. Sebagai peminat kucing, saya nak tanya, adakah sinaran mata kucing itu memberi indikator tertentu? Betul. Kadang dia nampak macam suram ke, layu ke, macam sakit ke, ada tercermin tak pada mata kucing tu? Betul. Basically sebab kalau diorang ni tak sihat, dia akan stay tidur je the whole day. Kita panggil lah, dia tak respon. Kan? Betul. Bila panggil tak respon, itu dah something wrong. Okey, sebagai itulah groomer ni, kalau ada yang sudi yang berminat untuk dapat keperkhidmatan macam mana pula? Kat mana nak follow ke? Boleh follow dekat IG, Facebook pun ada. Kalau nak tengok YouTube, dekat TikTok pun ada. Follow Catswell Official. Kita ada 5 branch lah. InsyaAllah ada dekat Wang Semaju, Ampang, Subang, Sentul dan Inilah ya, Catswell Official. Ya, betul. Followersnya ramai. Kalau lagi ramai followers daripada saya. Nak tanya Hanif jugalah. Kalau kucing tu baru melahirkan kan? Sebagai reward untuk dia. Nak hantar grooming macam mana? Adakah lepas kucing baru beranak tu dia kan dalam keadaan yang struggle kan? Berapa lama lah maksudnya kan? Berapa lama sesuai untuk kembali dia bersinar lah lepas bagi dia cantik balik. Dia menyusu semua kan. Lepas 3 bulan. Biasanya kalau kucing lepas beranak 3 bulan tu cat parent tak boleh buat apa-apa. Just jaga dia je, jaga anak dia sampai cukup 3 bulan. Lepas tu baru boleh makan hantar. pun pantang juga ke? Tak ada, makan macam boleh biasa macam biasa. Cumanya anak tu lah kena tengok. Sebab dia 100% susu. Doktor, sikit nasihat kepada orang yang macam ketegak sangat ni. Tak nak hantar grooming. Dia kata tak apa, kucing macam tu semua. Tapi dia nak jaga ni. Tapi ada juga orang-orang yang jenis tak nak hantar ni. Atau macam mana tu doktor? Nasihat sikit. Untuk nasihat, sebab kita kucing ni macam keluarga kita kan. So bila dia dalam rumah, kita kena treat dia as a family. Kalau dia sakit, kita kena bawa klinik. Kalau dia nampak tak bersih, untuk pastikan kebersihan, kita kena hantar dia grooming. Tapi kalau macam kita nak bercuti pun, kita hantar untuk orang jaga. So as kita tahu, kucing ni pun haiwan kesayangan Rasulullah kan. So kalau kita jaga dengan baik, insyaAllah lah. Ganjarannya tu besar. InsyaAllah. Terima kasih Baiti. Terima kasih doktor. Lebih menarik doktor ni adalah doktor perubatannya, doktor medikal tapi seorang pencinta kucing. Terima kasih Bunga. Bunga Golden, Lofa. Violet. Yang geram Violet. Violet. Tak berdiri langsung Violet tu. Violet. Tu Violet yang tu. Yang Violet dah sekali tu? Akira. Dengan Jojo. Yes, dengan Jojo. Terima kasih sekali kita ucapkan. Semoga berjaya. Dan anda jangan lupa ya untuk menyaksikan Cat Fashion Week bersama dengan kami ni. Okey, kita nak berteriak seketika, Fatri. Haiwan ke manusia kalau dibelai akan bercahaya kan? Betul. Terus sama macam bunga. Okey, kita doakan anda semua kalau ada minat tu keluarkan sikit wang untuk anda dapatkan hasil yang terbaik. Dan sekiranya dijaga di tangan dengan orang yang tepat, insya-Allah tepatlah pilihannya tersebut.